Alright, next, Bil. Rasa kalau YB dia wakil Malaysia, dia nak apa kan? Dia banyak sangat sukan. Iron Man lah dia. Tak, kalau sukan satu. Kalau sukan, agak-agak apa? Basikal kot. Tak lah, nak tengok dia buat sukan yang lain kan daripada yang dia dah pernah buat YB ni. tanya di sini. Archery. Boleh kita call dia je. Tak kisah. Selain daripada sukan yang dia dah buat sekarang tau. Cuba Bella tanya. Cuba call. Boleh tak kita call? Cuba Bella call dia kejap. Tak call je. Boleh. Cuba Bella call. Tengok Bella ada nombor YB. Jangan. Bella ada nombor YB ke? Bella call dulu cakap B. Tak, bukanlah YB. Oh YB. Kenapa tak panggil Y? Y. B nak call boleh? Macam ni. Tak payah panggil Y, boleh Y. Y boleh? Boleh. Dia kata boleh. Kejap. Boleh. Boleh. Apa ni? Kejap. Ui, tak baik. Apa tadi cantik Adin. Kelakar je. Apa tadi? Aku dah dengar tadi. Dia ada panggilan tau. Macam ada panggilan manja je. Nadira. Tadi kita tengok. Apa tadi? Dia cakap apa? Nanti kita siasat. Boleh? Pan. Dia cakap apa? YB cakap boleh. Okey. Lepas tu ringing baru sekali tu orang angkat tu. Dia bukan dalam parlimen. Parlimen masuk pukul berapa? Oh, awal lagi. Ni awal lagi Sembilan.